dalam perjalanan Husain ni dia berjumpa dengan seorang tua, penyair tua. Dia biasa penyair tua dia macam kita punya ni lah, sastrawan negara lah. Rambut panjang dengan misai dengan apa semua kan. Baca syair. Wal padang pasiru. Dia baca syair gitu kan. Okey. Apa syair? Orang tua ni, nama dia Farazdak. Al-Farazdak. Orang yang belajar syair Arab di Kedah lah. Al-Farazdak ni, dia boleh berjumpa dengan Husain. Husain tanya dia, wahai pakcik, wahai pendeta tua ataupun pakcik, apakah pendapat kamu? Aku ini daripada Madinah, nak pergi ke Kufah. Orang menyokong aku untuk lantik jadi khalifah dan sebagainya. Maka apa kata Farazdak tadi, penyair tua tadi, dia kata, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Pendek je dia bagi. Dia kata memang orang-orang Kufah, hati mereka seolah-olah menyokong kepada kamu. Tetapi pedang mereka terhunus untuk kamu. Pedang mereka berada di Bani Umayyah. Maksudnya mereka ini seolah-olah menyokong Bani Umayyah untuk menghunuskan pedang membunuh kamu.